Puyo CLA 45S. Apa gaji yang sesuai nak pakai kereta ni? Jom kira. Tahun 2021, harga RM400,000. Down payment 30%, RM120,000. Tag 2.0, RM380 setahun. Insurance, kalau ada 55% NCT, RM4,820. Total upfront yang kena ready adalah RM125,500. Monthly installment kita kira untuk 7 tahun. Sebulan RM3,940. Yearly installment RM47,280. Kita kira yearly expenses pula. Insurans RM4,280, road tax RM380, servis RM4,200, wear and tear sediakan RM8,000 setahun. Total yearly expenses adalah RM17,400. Campurkan yearly expenses, campurkan yearly installment. Setahun RM64,680. Bahagikan pula dengan 12, jadi sebulan kena ready RM5,390. Apa income essential nak pakai kereta ni? Katalah nak pakai 30% daripada gaji, total income bersih sebulan adalah RM18,000. Katalah nak pakai 20% daripada gaji, total income bersih sebulan adalah RM27,000. Kereta apa kita patut kira lepas ni? Cuba korang komen.